Jadi ikat tau. Kedua. Tapi cover lah ni. Cuma orang bertepi tak lihat. Tapi di depan nampak. Nombor telefon mak. Sama saya. Tak apalah. The next day. So, sekarang kita dekat Boraga, dekat Ampang. So, hari ni aku belanja bakar pengantin. Kita tengok bakar pengantin. Lepas tu dengan kita belanja birthday cake. Lepas tu dengan mak je lah. Lepas tu ada Ain. Ain dia nanti. Nanti aku belanja dia pula. So, sekarang ni kita tengah tunggu nak daftar. Lepas tu kita akan masuk buat hair spa. Tapi tak boleh nak masuk. Tak boleh nak tunjuk sebab free hair. Deposit 80. Boraga. The next day. Yang ada ibu buka apa? Yang ada ibu basuh ni. Makan lah. Telur tu sikit. Lepas tu kan dia tengok je makanan dia lah. Dia cakap dah kejap lagi Alam dia makan yang lain tau. Dia tengok je. Jadi untuk pengantin untuk atas tu untuk luar. Untuk atas tu. Fotografer dia kamera tu kan. Dia buat keluar. Ya. Nanti kecil je. Orang ni tak. Tak nampak. Sebab tu dah cakap dah makan tepung. Kita ada tetamu lah. Official. Official. Itu. Tak suka lah kau. Lama happy. Siapa dek? Tak ada sama ni. Ain nak ngidam apa Ain? Ain nak ngidam apa kita mau capik eh? Minta je lah weh. Minta je. Makan apa? Apa ni? Video YouTube. Video lah ni. Senyum lah. Makan-makan. Cepat makan-makan. Makan-makan. Tu mami. Oh, ya bongok. Cucu-cucu telur. Cacing tanah. Ucun. Betul oh. Ibu punya. Okay. Nice. Gila.
Ni sekarang tengah buat telur. Masih pukul 11.30. Masih berbuat telur lagi. Ni nampak tu. Ni Quratul, Ifa, Kilah, Syafa dengan Muzati tapi tangan saja. Ni buat telur. Kenapa mesti cakap macam ni? The next day. Ui, antik oh. Dah inai ada banyak kan? Inai. Sumpah. Apa perasaan anda? Debar. Macam takut-takut lah. Menunggu nak berinai. Macam nak tahu okey tak? Atas tu tutup dulu. Air lo. Kuat sangat bunyi. Kita dah semua dah prepare, dah siap. Kita nak tinggal nak angkat barang je pergi dekat Dewan nanti. So semoga esoknya dipermudahkan. Amin. Yang Risa tu dia yang ajar buat ini. Tu ada sekejap. Aimin, adik. Tapi kalau dia punya macam ni, dia datang. Mana tak ini? A few moments later. Behind the scene. Macam tu tolong. Pergi ke taman memetik bunga kembang harum wangi. Hari ini kita bersama meraihkan pengantin Raja Sehari. Okey, cakap Lagi sekali. Okey, ini dua mic, satu dua tengok, satu dua mic. Ini satu dua. Mau guna mic satu, tekan satu, naik satu. Mic dua naik sekali. Buka dua pedal naik. Mau buka lagu pun satu kali pun boleh. Mau buka lagu satu kali dengan mic sekap boleh, sama juga pun boleh. Buka empat pedal naik. Ini master boleh. Ini sampai usai. Mau buka itu monitor kan? Mau stage bina monitor mau dengar. Tengok sini ada aux 1. The next day. Mana ada video? Tapi tinggal nak ke pin kat bawah kan. Pengantin dah siap. Ni bunyian mana pula? banyak lagi. Ni je. Tak boleh. Macam faham tak? Dia macam dia. Lau. Apa yang ada orang sudah jadi bini? Macam mana? Tak ada lagi. Tak ada lagi.
habis tau. Aku habis sahnya full lah. Nak kena rakam ni? Atur kan? Tak ada kan Syabik? Tu kunci nak masuk dalam pun kunci lah. Kunci. Oh dalam tu ke? Dia tak masuk terus. Boleh. Dah letak dah. Pak Long. Lama tak jumpa abang dua. Kahwin berapa? Mas kahwin berapa? Tu Alang kat sebelah. Berapa? Dah memang wali dia. Adik dia. Ustaz Wali. Wali. Dia betul ke tak? Dia betul. Bukti transfer. Ya. Kan tak percaya memang Betul. positif. Ya betul. Saya tahu. Clear cantik. Ni Ustaz. 300. 33. Nanti baca je lah nanti. Dah bunyi. Tak tahu lah. Tak pengantin perempuan dan juga ahli keluarganya pihak perempuan. Ayah dia pengantin laki-laki Encik Rosla dan juga isteri serta ahli keluarganya pihak laki-laki dari Batu Kiki. Nombor 9. Tuan saksi yang pertama, Tuan Haji kena tahu kita mengurusi Koperasi Majlis Bandar Licin, Tuan Benda Haji kita Encik Ahmad Zaki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diraihkan pengantin laki-laki Cik Muhammad Muhaimin bin Ruslan. Ya saya. Dan bakal isterinya Nini Najah Najihah. Ya. Tu. Binti Ruslan. Ya. Salah orang. Ya betul dia. Ya, jangan sekitar selalu. Ya betul dia saya. Sunnah melihat bakal isteri sebelum akad nikah dilangsungkan. Saya Ustaz Ahmad Nuzaini bin Muhammad Amin, Guru Nikah Masjid Bandar Licin. Alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama dah kita ucapkan Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpagi yang bersyaitan ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. As-salihah. Dunia ini perhiasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan dan puan, apa yang kita buat, apa yang kita tengok, yang kita pandang, kita nak yang cantik-cantik laku, yang berhias laku. Macam pengantin kita lah. Allahu Akbar. Apa ni biru? Lagi biru kan? Itu tak kata. Tapi nak cerita ni. Paling penting bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Muhaimin bin Ruslan. Saya Aku nikahkan dikau dengan kakak perempuanku. Ini Najah Najihah binti Ruslan dengan mas kahwinnya RM333 tunai. Aku terima nikah Nini Najah Najihah binti Roslan dengan mas kahwinnya RM333 tunai.
Alhamdulillah. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ucapkan. Satu kali lagi tuan-tuan dan puan-puan, itu lafaz ta'ala. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Nini Najah Najiha binti Roslan 8145-152 selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wali saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah apa yang terancang pada pagi ini, alhamdulillah terlaksana jayanya. Tahniah pada ini dan pada pengantin, tahniah ucapkan selamat pengantin dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. A few moments later. Kalau sampai tak tu pun sebab orang jahil, orang tak tahu. Apa tunggu di mana ataupun kita ibu tunggu sana? Ibu tunggu dulu kita dan dia orang tak.
Nanti kita beri kat ibu. Bukan ajar kopi. Ibu kat ni. Masuk daripada bawah. Terus ibu dia keluar. Mak dia memang muka sampai tahap tu. Full bersiap. Baik jati. Aku dah boleh kerja butik dah. Gorgeousnya. Apa ni? Ada apa ni? Ni. Yang kerak tu. Yang tu bukan alas. Tak bukan ni kan? Yang dulu. Okey. Pintu gerbang nak masuk ni. Enggak nampak ah? Nak kita beta. Kami tak boleh jalan lain. Kamu janganlah, kaya kau. Jangan. Tak. Dripping aku masih okey. Okey. Serius. Makanlah. Bagi kenyang. Tak lalu. Okey. Kau tidak apa.
A few moments later. Apa? Okay, sekarang kita dah habis untuk majlis persandingan Alan dengan Aimee. So, terima kasih yang mana bantu pada awal sampai akhir. Terima kasih juga yang mendoakan supaya berjalan dengan lancar. So, sekarang ni kita dekat photoshoot yang the last. So, it's a wrap! It's a wrap! It's a wrap. Teman-teman bikin macam mana di sana. Arab. Aku Arab. Perak. Dah gaduh pula. Okay, bye. It's a wrap. Bye. Penik. 1, 2, 3. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Oh, video. Abang ingat apa? Okay, sudah. Asal sekali dah kan? Tak, boleh tak korang? It's a wrap. Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cantik, dengarkanlah aku tak setampan Don Juan. Tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini. Aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Tak ingin lepas dari genggamnya sejak melangkah ke pelaminan. Aku dan kamu mengikatkan
hidupmu satu dan selamanya. Berjanji padamu, kau selalu setia, menjaga setiap langkahmu. Percaya padamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Demi cinta ini aku akan bersumpah, takkan pernah hatiku terbagi pada cinta selain kamu. Engkau satunya cinta.